V-Twin kita dah cerita, V3 pun dah, V4 pun dah. Kali ni kita nak kongsikan pasal enjin V5 pula. Dan motosikal yang menggunakan konfigurasi unik ini adalah Honda RC212V dalam perlombaan MotoGP tahun 2002. Enjin V5 yang berkapasiti 989cc, 3 silinder di depan, 2 silinder di belakang dengan sudut 75.5 darjah direka untuk memenuhi regulation MotoGP ketika itu yang beralih dari 2 lejang kepada 4 lejang. Rekaan enjin yang luar biasa ni mampu menghasilkan lebih 206 horsepower dan hasilnya pasukan Honda memenangi 3 Rider World Championship dan 4 Constructor World Championship sepanjang kemunculannya di MotoGP. Sementara itu sekitar tahun 2019 sebuah syarikat Itali iaitu Mondial Moto mengambil inspirasi dari kejayaan motosikal Honda RC211V cuba membangunkan motosikal enjin V5 mereka sendiri. Namun sehingga kini ianya masih dalam peringkat pembangunan. Dan kenapa enjin V5 ni tak dibuat untuk motosikal production? Sama je masalah dia dengan enjin V3, penyelenggaraannya yang rumit dan tak berbaloi untuk dipasarkan.